Yusuf dan Anas di Sembang YA di pejabat. So, tak keluar rehat dah. Hai, alhamdulillah lah dah tadi dah makan dah. Saja lepak-lepak sikit. Bercerita nak? Ni dalam grup WhatsApp sekolah aku ni. Apa benda pula? Member. Oh. Dia tahu. Hmm. Suami dia, bekas suami lah. Tak payah nafkah lama dah. Oh, 3 tahun dah. 3 tahun? Oh. Aduh, tu anak nak makan apa 3 tahun tu? Makan angin? Oh, Dia boleh jalan. oh. Tapi dia kata dia tak sempat pergi bayar. Ish, masalah tu klasik punya reason lah, babe. Boleh kena tindakan tu, jangan main nafkah tu. Fardu wajib. Jadi kena follow. Kalau mahkamah ada keluar perintah, follow je. Tahu aja. Boleh kena tindakan tu. Tidak apa sangat. Ay, jangan main-main je. Zaman sekarang ni bukan setakat boleh saman. Boleh sidang ke. Ni, Kalau tindakan. gaji. Gaji memang confirm lah boleh kena potong. Dia bawa macam ChatGPT ya. Susul lah. Memang je. Macam mana ni? Kita sekarang ni nasihat dia lah. Nasihat dia supaya dia ikutlah perintah tu. Bukan member ni perempuan. Dia boleh pergi lah. Boleh pergi ke mahkamah. Mana? Untuk kuatkuasakan perintah tu. Jumpa kau boleh. Macam ni? Jumpa kau. Kau pandai jawab ni. Boleh. Boleh? Tak ada masalah. Anytime. Harap-harap macam tu lah. Kita bantu-bantu orang terananya ni kan. Yusuf dan Anas di Sembang YA. Credit title